Mungkin saya jumpa. Kita kat mana YB? Oh, kita nak pergi tengok landslide ya? Betul? Saya tak tahu. Kita nak tengok kawasan. Kita ke mana? Hari ni Liberty as well. ini ada mereka ni duduk sempadan dengan satu tapak tanah. Oh, tu. Jadi mereka ada sikit kerisauan tentang ada cadangan pembangunan yang mereka tidak tahu apa sekarang ni status, sama ada dia nak diprosedkan atau tidak. Tapi kalau ikut pandangan, mereka nak perkara ni dibuat di rancangan tempatan yang ada itu dilihat semula lah, ya, supaya tiada pembangunan di sini. Nanti saya tengok macam mana kita nak tengok benda ni. Oh ni. Like babi hutan. Sebab babi hutan dia Oh, dia gembur-gembur kan? cari cacing kan? Oh, dia makan cacing? Yes. Oh, no wonder lah suka sodok sebuah tanah orang ya. Actually dah boleh nampak hakisan daripada sini lah. Ni berlaku hakisan ya. Monyet kami, binatang-binatang kami educated. You all punya taman kat mana? You ada taman tak? You don't? Ya, you tak ada taman ya. Tanah dia reserve untuk taman. Tak, tu rumah Datuk, tu rumah Datuk. Rumah dia lah. Saya nak main juga. Tu dia main juga. Tapi dulu masa dia sihat dia yang membelah ni. Belah apa? Membelah. Kami orang utang Menjagalah. menjaga. Jaga. Sebab tu, saya dah ada lagu untuk Ampang. Dia ada somebody buat lagu untuk Ampang based on saya punya ucapan pertama saya di Dewan Parlimen tentang kita ada lembah, ada sungai, ada semua kan that actually refers to what Ampangs have. Betul lah. Macam ekologi kita That's very it. diversity. Dan I rasa really appreciate apa yang ada kat Ampang ni. That's why we need to preserve. YB, dalam sana ada ikan. Ikan apa Datuk? Mai dalam tengok. tu? Datuk jangan main sini Datuk. Kena pegang ni. Kena pegang Datuk. Saya nak tengok ikan patin. Saya dulu kecil-kecil, I dekat Ulu Kinta, hutan lah. Anak polis field force, polis hutan lah. So, saya memang selalu panjat bukit. Mak saya kata, kenapa balik lambat sangat? Saya pergi naik bukit, turun bukit lah. Tapi itulah dulu muda-muda kan. Sekarang I pun dah warga emas. Oh, ni lah sungainya, stream ni. This is small stream. The bigger one is on that side. So, sometimes air penuh lah. Betul. Bila hujan bantu dia akan Air bukit tu. ini Datuk kata return natural pond ni. Cantik kan stream dia macam small stream. Kalau Liberty ambil take over, we won't have all this lah. Ya. I mean tanah dia orang, we cannot do anything lah kan. Same thing happen tengok ya. Saya kan masa saya pergi Saujana, saya pelik tengok kenapa daun-daun you all ni dia jadi macam ni, the colour dia getting chocolatey kan, brownish sana that side, sedangkan bukan air naik Dia kenapa? It shows something, right? Yeah, I think because of the land lah. Kalau you tanya, I tak pakar dalam bahagian ni, but Itulah. I think because of the land. Saya tanya 2-3 benda jugalah. Tapi saya rasa mungkin bukan land saja. Mungkin ada pollution ke kan. Okey. So dia tengok bawah pokok tu, pokok ujung tu sama macam berlaku dekat taman Saujana. Like pollution je. Dia macam daun tu kuning macam ni. Macam ni lah yang paling dekat. Ya Allah. Tak apa. Ini semua budak bandar ni. Budak-budak bandar ni. Okey, dah jom kita jalan lain. Tapi dah lama tak nampak kijang. Kijang? Oh. Kijang bukan kancil lah. Bukan kancil. Oh. Sayang kan? Dia kalau ini dia sambung dengan ni ke? Sambung dengan zoo negara tak sambung lah? Sambungan Tak pantar je lah. Kemensah? Kemensah Tak kan? Oh, tak kena, tak sambung lah. Okey. Yalah pembangunan ni pembangunan dia kena seimbang ya dengan persekitaran, dengan manusia, dengan binatang kan. Siapa duduk rumah, ada kat rumah ke tu? Ramai nah. Anak semua duduk. Sana datang sana. Boleh ke? Baik. Dia tak nampak. Allah baik steps. Alhamdulillah.
Jom. Cakap kat orang kan kita pula masuk kan. Okey. Awak stream satu lagi situ. Kalau kat belakang korang ni tak ada erosion semua, tak ada. Rumah-rumah. Sebelah ni tak? Sini tak ada lah. Taman Ada satu tapak kat KDE tu. Ada sebahagian pada kan yang Puan Zaitun tunjuk tu. Dia memang dah designated pada satu developer juga. Tapi Atuk saya jalan dulu ya. Atuk tak ikut. Okey, jalan jumpa lagi insya-Allah. daripada KDE. Lepas tu bila dia ada satu dekat golf course dia tu, belah kiri belah tepi tu dia kata I think dia ada kena dengan you all ni. Lepas tu dia kata then they realise that tanah tu tak boleh dibangunkan. So this developer ni lah. Sunway ke bukan? No, Berjaya. Under Berjaya kan, Under Berjaya kan. Lepas tu itu pun ada isu lah tentang dia punya clubhouse semua tu kan. So I pun tengah yang itu alhamdulillah I dah suruh keluarkan daripada RT. Sebab some of our people kat sini pun member sana kan. Oh. Previous president pun Ya. as a member. Yalah. Macam ini siapa yang maintain jalan-jalan ya? Ni FAJ. Dia buat lah, dia bersih. Dia datang tapi Once a while. kadang-kadang kena tanya yang ni yang Korang termasuk kan? Korang kan? 2 kali seminggu. Lain bulan. 2 kali seminggu lah. Sebulan. Awak lambat nak? Memang macam tu ya? Okey. Tapi dia maintain lah keliling kan, walaupun dia tak duduk kan. Kelas dia berapa? Yang ni macam ni owner, ada owner lah. Ini owner ni you tahu tak? Ni ada owner. Ni kedai luar depan. Ada lah. Tak, ada owner. Ini dia punya architecture pun lama Memang zaman purba. zaman lama. Developer buat lah. Dia macam government punya quarters. I think the value here is quite high lah. Berapa? Ni about for sale Millions tu lah. about- Ya, 3 million. Yalah. Tapi ni kira landai juga kalau ikut macam Tamanta tu dia ada bukit yang ni atas kan. So korang punya kondo sebelah tu? There, this one. Oh sini Our is okey. Low rise lah, low rise punya park. Okey, berapa unit kat dalam tu? Kita ada 24 unit total. Oh tak banyak. Tak banyak, betul. Oh. We are very small committee. Adalah, you ada MC semualah. Ada. Adalah Oh betul-betul sebelah bukit ni. Betul. So tanah Liberty tu dia punya pokok dan sebabkan Dia tak maintain dia tak maintain. Cantik, hijau. Kalau apa jogging lah pagi-pagi doktor. Ini tak Tapi buat ni air antara ke jawapan. berapa? Inilah. Lepas pecah dia tampal gitu je lama-lama. Lepas tu ni pun nanti air bertakung lah bila hujan. Ambil tu. Kalau yang dekat Tamanta tu manhole dia dah. Manhole dia dah 6 inci ke bawah dah. Macam ni lah, macam ni. Tapi this is it yours? Our area lah. Kena naikkan tinggikan balik tu. 24 unit dia kata. Very eksklusif. Siapa pula letak pokok tengah-tengah ni? Tak bagi orang jalan. That before that I just want to ask you, your border kat mana? Which one your border? Pagar kita until there. Okay, I'll show you. So Pagar sampai atas. sampai? Kita letak pagar which is on top sekali. So this is under your area or Ada our area. bukan Liberty punya? Bukan. Atas tu Liberty. Yang membuat masalahnya air dia turun itu yang buatkan Betul. so tak ada longkang dia dekat Betul, kawasan very true. sepadan itu. Okay, I know. My wife is the president. I see. So they're supposed to divert the water pergi Betul. pada air
ke tempat longkang besar. Tapi now dia let it be je macam tu. Okay, I understand. Sebab ada erosion lah kan. Yalah, kat sini dia erode lah. Kawasan sini. Lah basically. So our longkang yang kita dah buat ni dah tak support. Ya. So, Dia pun dia tak pergi mengalir ikut laluan yang kita minta dia pergilah. Longkang ni memang kena dibesarkan lagi. Ha. Lepas tu kita ada isu lah, kita risau. I think dia ada two issue here. Under your kawasan, you need to think lah how to improve your longkang. But you have apa ni, siapa namanya tak ingat. Naim ada point di sini. Dia kata kalau sepatutnya memang tanah di sebelah sana dia develop ke dia tak develop ke, dia kena buat longkang sendiri. Yes. To divert the water not to go to your area lah. So itu yang tak ada. Betul. Kan? And also they don't maintain the land. So kita boleh Kalau ada pokok-pokok pokok ni takut License tumbang. tunggu time jatuh je. Betul. Okey Kalau faham. dah jatuh tu dah kena, memang akan kenalah bangunan kita tak ada. Sepatutnya nanti let's say kalau apa-apa pun ni dia kena ada buffer between dia punya land dengan your punya land. Buffer tu maknanya something yang dia boleh protect. Yes. Area sinilah kan. Okey, faham. Dah ada. Kat sini tak ada. Oh, sini tak ada. Sini tak ada. We have one over there. Kat hujung blok-blok belah sana, tapi kat sini tak ada, kita tak ada penghalang. Tak ada barrier tu. Oh, I think because of the babi hutan dia punya main jalan is here as well. Diorang So suka diorang turun kat memang sini. akan pecahkan besi tu every time diorang turun sampai sini. Yes. Oh. Ni main dia lah, main jalan. So, okey. Tapi Itu you all MC kena improve lah nah. our main concern is diorang tak ada. Jas sungai. Okey. Two things. Satu air, satu jaga pokok. Okey, alright. Awak dua benda, satu untuk dia buat longkang asing untuk alirkan air daripada tanah dia. Yang kedua pokok-pokok dia tak maintain dekat, tak ada buffer dengan tanah mereka. Okey. Lagi jaga ni. Dah lama dah lutut dah tak larat dah kan. Dulu bolehlah bawa Pajero ke sana ke sini kan. Okey, alhamdulillah. So lain tak ada kat sana tak payah pergilah. Tak ada dah. Kalau boleh share gambar-gambar yang lebih dekat nanti bagi tahu saya lah. Last one bawa ke gate je lah kak. Dekat. Yang itu saya nak tengok monsoon drain tu. Which part? Yang Datuk kata tadi tu, jalan keluar kan? Nanti kita keluarkan nampak lah. Itu T-junction tu YB. T-junction. Bila air sungai tu ambil kereta overflow korang, kan, ha. overflow, dia tak boleh nak Boleh keluar. kita tunggu sekejap. Saya nak fahamkan sikit macam mana kan. Yang pasir-pasir tadi tu gambar tu untuk apa? Pasir yang dia letak kat longkang tu untuk buat apa? Dia Construction? korek tu, dia korek pasir tu. Dia nak mendalamkan. Oh, dia yang mana sensitif tu dia Ha, keluar dia nak lah. dalamkan. Okey. Alright. Oh, bagus tak? Sini The whole jalan lah. Memang ya tak ada maris lah kan. Road condition. Okey. Ini kita cakap lah maris tu dia patah. Lepas tu korang punya curb pun dah hilang kan. Itu dia main tambah je lah kan. Sebab tu saya bising tau. Saya cakap dalam parlimen, maris ni dia kena revisit balik. Dia jalan, dia ada lifespan. Correct. Sometimes bila dia dah macam ni kan, you top up pun defeat the purpose. Yes, correct. Lifespan maknanya you kena scrap semua, buat baru. Tapi tak boleh pakai bajet maris. Bajet maris ni resurfacing every 5 years once ke once 3 I don't know lah 3 years ke few years kan. Tetapi yang kena buat baru tu kena buat baru. Betul. Kan? Ni diorang asyik turap. So bila turap lama dia jadi macam ni balik lah. Dia Dia- jadi macam pasir dia pecah. So I kata this time around is not to jaga the contractor. Nah, betul. Betul lah, dia pun ada kerja dia tetapi bukan untuk bagi projek actually. Sebab the MPJ punya kontraktor hari tu, diorang turap ni. Then dia datang kat I, dia ada tar lebih. 300 boleh? Tak tar. Tak boleh lah sebab harga tu telah bersekali sebenarnya kan. Kalau ada macam tu you just laporkan aja. I cakap I nak report tu. Report Pasal je, cakap, kan, kalau ha. Untuk bukit ni, I cakap gila. Kerajaan bayar dia banyak itu, dia kena habiskan tar dia, bukannya dia nipiskan dan sebagainya. I mean, Lepas tu dia ada isu ni dah.
some majlis dia pergi buat coring kan. Yes. Coring tu dia test kan. I tanya, you nak buat coring, you tak boleh buat apa yang orang tentukan kat, oh sini ya nanti puan kita buat coring. Tak, it's up to you, patut coring banyak tempat. Kata kan, supaya you tahu dia punya ketebalan betul atau tidak. So bila dia tahu you nak buat kat situ, dia tampal elok kat situ. Kan? Betul. Ojo. I mean tu under us lah. Bukan under us, under air lah. Kenapa you ambil macam tu je? This is the issue that I'm Ah? telling you lah. Macam tu je? So our original Oh, tu pipe lah, you kata dekat piping atas, system. Kat dalam? Yes. Ah. So dia sambung-sambung macam ni. Oh. This is ridiculous lah. Oh, old piping system ni. Oh, nak kena panggil air Dan pump ada tu. sebahagian air yang terkeluar macam tu Then je. bocor. So, Membazir dia je. Oh, nanti Babe, be careful. tak apa, saya ada dalam grup air tu, nanti saya cakap dengan ni. Kita massage sampai sana. So memang sebelah sana pun berlambak macam ni. Okey, kami ada satu isu ni di apa ni? Taman Hijau Apartment, Taman Hijau Ampang. Tengok tu. Dengan bocor. Ini luar kawasan apartmen. Jadi ini air Selangor ni. Ini non revenue water ni. Membazir je. Minta tolong datang, nanti saya bagi contact number. Contact dia punya tuan kat sini. Owner apa MC dia kat sini. Ya Allah sayangnya. Membazir. Non stop. Ha? Yalah, bila airnya main-main kan. Bila you report macam ni, I rasa lepas sebulan baru datang ke. Tak apa, air report dekat ni. Dekat dia kita ni dengan wilayah sekali. Air Selangor dengan wilayah sekali. Okey, siap ada pokok kau ada tanglong lagi ha. Jom kita pergi ke depan. Naik kereta, korang naik apa? Motor? Naik kereta lah. Easy. Pergi ambil motor ni kan? Dah. Sure, nak teman, nak naik. Ha? Kita dah datang. Okey. Husin. Kata korang Najwa? Wawa naik dengan saya? Alright. Jom. Allah. Ya. Ni tanah siapa ya sini? Kalau ikut tak silap dulu Ah. MPJ, I'm not sure lah sebab I baru masuk juga few Ah, years ago. okey. Dulu dia bagi kepada kita, dia kita return back kepada MPJ. If Ah. I'm not mistaken Tapi lah. tanah dia lah. Ya. Tapi yang penting maintain je lah. Potong pokok-pokok ni lah. Ini semua yang sendiri buat lah. Kita sendiri potong, campak balik ke sana lah. Yelah, kalau boleh. You tak ada signage kat sini. Tak ada. I mean lampu jalan bukan you tengok bila malam, tak ada satu tiang tu. Tak ada lampu. Mari kita duduk sekali. Dia tak ada lampu dengan dia. Tak ada lampu, signage, Signage tak ada. jalan raya pun tak ada line. Macam lah. Berapa jumlah semua penduduk dalam? U24 campur rumah unit Rumah paling banyak ni Rafi about 50 lah. 50 lah. Dalam 100 unit rumah lah. 34. Oh, itu ada TNB? Ya, TNB memang pencawang. Ha. I mean, diorang datang setiap hari ada lah repair for TNB je. So yang banjir tu Okay. kawasan sana bawah. Bawah. Ah. Sini kalau hujan lebat, you tengok ni semua penuh air. And you tengok tanah ni semua dah macam mendap. Dia ke dalam lah. Betul. Dia melimpah ke dalam lah. Satu lagi TNB punya substation untuk dicat. Itu kat Taman Tan dah bising. Longkang ni pun pecah-pecah. Dah pecah-pecah. Yalah. Bagi nak kena Ini pun sebab ni lah. Apa? Ini sebab babi hutan juga ke? Dia sukalah bekerja kat sini. Bukit turun, masuk ikut sini, keluar pergi bawah lah. What is your plan? Your punya suggestion? Untuk Tanah ni. patutnya untuk suka ada kreasi. Diorang nak taman permainan lah. Okey. Public Like a space. clubhouse, day one, whatever. You know lah. Untuk penggunaan awam lah. Kenan awam. Mungkin saya nak cadang juga. Korang suggest mohon aja dengan KE. Kementerian Ekonomi. Kan ada satu yang bukan IPR. Bukan. Ini permohonan daripada rakyat tu direct tu. IKR. Inisiatif Kemudahan Rakyat. Nanti KE akan turun tengok semua
because you cakap kat situ. Boleh daftar sekarang. Ya, daftar terus. sekarang. You ambil KR. Then CC to me, I follow up dengan KE. Okey. Ya, I pun buat juga. I buat juga suggestion tu. Tapi nak tengok kalau boleh rakyat minta sekali kan. Tindakan kami. Okey, right. Buat terus. So kalau rekreasi, kalau nak kata proper betul-betul tu mungkin makan ribuan lah, jutaan lah kan. Tapi at least buat something lah dulu kan. Kebersihan semua. And then keceriaan, you cerita pasal lampu kan. Tapi maybe nak kena tanya dulu PAJ kot status tanah ni. Yalah, tak itu nanti IKR, bila kita ke IKR, KE yang akan minta semua agensi ni kan respon. Macam kita buat Taman Kosas punya ni. Saya buat Taman Kosas punya tu. Saya buat, saya kata saya nak tanda, saya nak ni, mantau kat KE, hantar kita dengan majlis. Dapat duit peruntukan berapa juta. Juta juga dapat. Cantik dah kan? Cantik memang cantik. That corner saya nak buat yang ujung belah bawah tu, saya belum sempat lagi tengok anak-anak muda main ni. Yang apa? Kereta remote ni. Kalau you buat RC. Tapi itulah aku punya peruntukan yang kena tahan. Memang ada plan untuk itu, ya Allah kan. Boleh buat pertandingan. Memang kalau saya nak jadikan tu attraction. Yelah. Jadi daripada situ orang pergilah nanti makan kat kawasan kita kan. Sebab tu saya buat tanda, saya buat apa semua tu supaya orang tak ke mana, boleh the whole day dekat kawasan situ kan. Lepas tu sekolah pun boleh pakai. Betul. RC punya status kan ramai-ramai. Awak panggil apa tu RC? RC. Remote control RC. RC. Nanti ingatkan saya. Ingatkan saya kita pergi tengok anak muda ramai tu. Memang dah ada permohonan dah kan. Nanti saya tengok Okey? Lagi? Banjir. Jom. Jom. Okey, insya-Allah. Banjir. Ya. Yang bottleneck dia kat mana? Yang Datuk cakap tu? Ni nak runtuh. Taman tak. Oh, ini dekat tempat Berani ni. Oh, sebab dia punya gradient macam ni. Okey. Sini rumah ni banjir tak? Kalau banjir? Tak banjir, tapi bayangkan yang depan bakery tu, air naik. Kadang-kadang Okey, air jalan turun pun daripada bukit atas tadi tu, dia turun memang lebat hari tu air setinggi ke air tu. Lajulah. And then yang ni, Oh, di situ lepas tu dia turun sana. I mean dia dah turun sana tapi dia tak ada jalan keluar. Oh, itu yang saya kata. And this one normal lah. Hujan air dah sampai sini lah. Oh, tinggi air dia. Tinggi. Oh. Nampak Kan? Oh, air penuh. Taman tak. I see. Dia daripada bukit semualah tu kan. Betul. Inilah. Kan dia kecil kan. dah pertemuan dia. Ni GPS. Yalah. Kecuali dia boleh tinggikan lagi, dalamkan lagi. Boleh lah kan. Banyak. Dalamkan lagi tak nampak gayanya ni. Takut tebing runtuh. Dia Tapi rumah awak ni kena lah. Ada pernah history dulu. Ya. Sini. Naikkan tembok tak boleh. Kita suruhlah majlis untuk tengok, especially belah sini ni, belah sini. Ya, yang belah kiri ni lah, macam ini nampak tinggi tembok tu. Itu orang ni, ini Sebelah sini dengan rumah ni. Indah Water, dia buat retaining wall. Yang ini macam ni je. Something like this lah boleh buat kat sini. Kan? Saya cuba ambil gambar tu kat situ ni. Belah pusing belah sana. Bukan? You pergi belah situ. Boleh nampak. Kan? Dia boleh, Sebenarnya sungai yang telah dinaungkan dia pakai sheet pile je tu. Itu nama dia sheet pile. Dia pakai sheet pile. And then sheet pile kan tepi-tepi ni tinggi kan. Kan? Ya. Something like this lah. Dia buat macam ni. Ni saya ambil satu je. Sekejap. Saya retaining wall dia. Sekejap. Boleh ni. Sini kan? Sini. Sini. Tinggi kan? Sayang cantik kan dia punya ni. Kami lawa lah. Bila air dah lebih tu pergi rumah. So this water actually can come from that side. Correct. Tapi because dia ni dah overflow, dia tak boleh nak pergi mana lah, dia tendang. Okey, faham. Ni nanti kita suruh JPS tengoklah tinggikan wall ni ke macam mana ke kan. Kalau ada gambar masa air naik tu, nanti you WhatsApp to me. Yang ni kita buat report tu yang dia terus letakkan dinding baru ni.
Ya. Sebab dia pun dah aware air tu melempah. Dia kadang-kadang itu masalahnya bila pembangunan banyak ni, dia tak terfikir untuk kira air dia keluar dari mana kan. Ha.